Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Aku Imran Wahid, malaikat dari neraka, perjuangkan hak menentang kebatilan. Ada berita terbaru berkenaan dengan seekor MP dari sebuah negeri ini yang mencadangkan darurat. MP daripada baka pendatang, MP daripada baka komunis, MP daripada baka komunis laknatullah, baka-baka pendatang yang menumpang tinggal di negara kita tanah Melayu ni, mencadangkan darurat. Kepala bapa dia, kepala puki butuh, celaka sial lahnat musibat dia, mencadangkan darurat. Dari segi apa? Untuk apa? Apa rasionalnya? Mencadangkan darurat tu untuk apa? Untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan parti, untuk kepentingan kroni. Itu yang benarnya, itu yang betulnya. Mencadangkan darurat kepala butuh engkau. Negara apa dalam saat ni, pada masa ni, tanah Melayu ni elok, walaupun dunia ada isu, pelbagai isu antaranya minyak, kenaikan segala harga, tapi masih belum rasional, masih belum sepatutnya untuk mengisytiharkan darurat di negara kita tanah Melayu ni. Tak ada angin, tak ada ribut, alih-alih engkau nak mengisytiharkan darurat. Darurat mak engkau mampus ke? Darurat sebab bapa engkau mampus ke? Darurat. Orang lain tak kelam kabut, orang lain tak sibuk, engkau alih-alih tak ada angin, tak ada ribut, engkau nak darurat. Sebab bini kau mampus ke? Mak bapak kau mampus ke? Yang kau beri sangat menggelupur kau nak daruratkan negara tanah Melayu ni. Tak payah cadang-cadang, engkau tak payah berangan. Rakyat pun tak bodoh. Aku dan berjuta, puluh-puluh juta lagi rakyat di tanah Melayu ni tak bodoh. Tak bodoh macam kau dengan kau punya parti tu, dengan kau punya kroni tu. Alih-alih berangan, tak ada angin, tak ada ribut, darurat. Kepala butuh kau darurat. Sial, musibat lahnat. Bodoh punya manusia. Inilah malapetaka-nya. Ini aku nak pesan khususnya buat kita orang Melayu Islam di negara kita sendiri, di tanah air kita, tanah Melayu ni. Itulah malapetaka, itulah bahananya, itulah musibahnya bila terdapat MP ke, politician ke, ataupun paling malang, paling celaka bila ada wujudnya menteri. Menteri di kalangan baka-baka pendatang. Paling malapetaka lah, paling sial lah, suai lah, senang kata, paling suai bila adanya menteri-menteri di kalangan baka-baka pendatang. Apatah lagi dia kafe harbi laknatullah. Apatah lagi dia tu kafe harbi laknatullah. Kafe-kafe yang jahat, kafe-kafe yang anti-Islam, anti orang Melayu. Engkau menumpang tinggal dalam negara orang, lepas tu engkau anti dengan Melayu, engkau anti dengan Islam, kan? Inilah bahananya. Terdapat sebilangan Melayu-Melayu bodoh, Melayu-Melayu bangsat yang jadi penjilat, yang jadi anjing kepada kafe-kafe harbi laknat. Sebab itulah dalam agama kita Islam, apatah lagi kita di tanah Melayu ni adalah negara Islam, sepatutnya tak membenarkan orang-orang kafe, khususnya orang-orang kafe harbi. Apatah lagi baka-baka pendatang, baka-baka komunis, baka-baka komunis laknatullah yang jadi pemimpin dalam tanah air kita ni, dalam rumah kita. Sesuatu benda yang sangat bodoh. Dalam rumah kita, dalam rumah engkau, lepas tu orang lain yang berkuasa. Engkau membenarkan, membiarkan, mengizinkan orang lain yang berkuasa. Kan sesuatu yang bodoh. Sesuatu yang sangat-sangat bodoh. Macam tu jugalah dalam konteks negara kita ni. Sepatutnya tak boleh membiarkan, membenarkan kafe harbi laknatullah, apatah lagi baka-baka pendatang, apatah lagi baka-baka komunis laknatullah, musuh kita, jadi politician, jadi MP, jadi menteri dalam negara kita, dalam tanah air kita, tanah Melayu. Sebab bila dia orang jadi, bila dia orang jadi politician ataupun dah ada kuasa sikit, itu baru sikit. Dia orang dah besar kepala. Dia orang dah mula pandai, dia orang dah mula berani nak pijak, bangsa kita, agama kita, dah berangan buat negara kita, tanah air kita ni, tanah Melayu macam tanah air, macam negara asal usul dia orang. Sebab itulah celakanya. Sebab itulah dalam agama kita sendiri, agama Islam melarang kita melantik ataupun memilih ataupun membenarkan orang-orang kafe harbi laknatullah, apatah lagi baka-baka komunis laknatullah ni jadi politician, jadi menteri, jadi MP dan sebagainya. Sebab inilah, sebab benda-benda macam inilah. Sebab diorang ni panjang akal yang jahat. Diorang panjang akal, tapi panjang akal yang jahat. Panjang akal untuk kepentingan diorang je. Jenis diorang sampai mampus pun, jenis dasar tak sedar diri. Tak sedar untung, duduk dalam menumpang dalam tanah air kita, tanah Melayu, tapi
berbuat tai, buat palat. Selagi diorang hidup, selagi itulah sifat diorang macam tu. Sifat dan sikap diorang macam tu. Ini lebih khusus, apa yang aku cakap ni lebih khusus kepada baka-baka komunis. Baka-baka komunis laknatullah. Khususnya. Khususnya. Jadi itulah. Dan yang menjadikan diorang ni sebagai politician, MP, menteri dan sebagainya juga adalah orang-orang Melayu Barwa. Melayu-Melayu Barwa, sebilangan Melayu-Melayu Barwa bodoh ni. Yang sokong diorang ni, yang terlalu berbaik sangka, yang terlalu berhusnuzon, kononnya hidup berbilang bangsa dalam negara majmuk. Kononnya hidup dalam negara majmuk, katanya, kononnya, padahal, engkau hidup-hidup diperbodohkan. Engkau tak jaga. Sepatut kita, bila cakap bab ni lah aku paling lemah sekali. Bila fikir tentang perangai orang Melayu kita ni, terlalu bertoleransi, sangat-sangat bertoleransi, bertolak ansur. Sepatutnya kena belajar daripada negara-negara lain dalam dunia ni. Bila baka-baka pendatang, orang-orang lain yang datang menetap, menumpang tinggal dalam negara diorang kena, yang pendatang-pendatang ni, baka-baka pendatang ni kena patuh, kena ikut acuan negara tersebut, negara yang diorang tumpang. Tapi terbalik macam kita ni, macam kita di tanah Melayu ni, sebab terlalu kononnya bertolak ansur, terlalu bagi muka, sudahnya kita sendiri yang dipijaknya. Kita sendiri yang diorang nak pijak. Bukan nak, tapi dah pijak dah pun, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Engkau sendiri pun tahu, engkau sendiri pun tahu, engkau sendiri pun tahu benda tu, kan? Baka-baka pendatang pijak kepala kita orang Melayu ni. Mana yang baik tu baiklah, tapi peratusan yang macam setan tu ramai. Peratusan yang tak sedar diri, tak sedar untung, yang menumpang tinggal dalam negara kita, tapi anti dengan kita. Tak suka kita, tak suka orang Melayu, tak suka Islam, tapi hamak, menggelupur nak tinggal dalam tanah Melayu. Itulah celakanya diorang ni. Ini berbalik kepada tadi, yang MP baka komunis laknatullah ni, tak ada angin, tak ada ribut, engkau dah nak mampus ke apa setan? Lalih je nak apa cadang nak isytiharkan darurat. Kepala bapa engkau isytihar darurat. Kau jangan mengada setan. Kau jangan mengada. Rakyat, antaranya aku ni dan berpuluh juta lagi rakyat dalam tanah Melayu ni tak sebodoh macam kau. Kau buat taing, kau buat palat macam tu, kau tahulah apa nasib kau rakyat. Berpuluh-puluh juta rakyat ni akan hantam kau nanti. Celaka punya manusia. Dasar tak sedar diri, dasar baka-baka pendatang, dasar baka-baka komunis laknatullah, celaka punya manusia.